Seorang lelaki yang disyaki menyamun sebuah stesen minyak ditemui mati di jalan masuk Kampung 25 Jinjang di sini malam tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 9.30 malam itu, suspek lelaki berbangsa Melayu berumur 46 tahun memiliki kad orang kurang upaya dan bersertakan parang memasuki premis itu dan melarikan sejumlah wang tunai dan puluhan kotak rokok. Orang awam yang menyedari kejadian itu dikatakan bertindak mengejar dan memukul suspek sehingga mati. Menurut saksi, difahamkan seorang rakan suspek menunggu di seberang jalan berjaya melarikan diri dengan menaiki motosikal sebaik sahaja menyedari rakannya dikejar oleh orang awam. Datang empat orang lah, empat beranak, customer dalam Petronas. Dia keluar bagi tahu saya, dia kata ada rompakan kat dalam tu. Masa saya sampai tu, dia bawa keluar. Dia bawa keluar dengan parang dia. Saya pun lari lah. Lari ke sini balik. Lepas tu daripada sana datang, daripada Bremol kan, dia turun, datang kejar. Saya pun sekali lah kejar. Kejar sekali ke sana. Lepas tu sampai sana, masa tu bawa ramai. Orang daripada kedai makan, orang daripada steamboat ni turun. Dia pergi ke tempat tu lah. Kawan dia tunggu kat seberang sana. Dia masuk seorang. Kawan dia tunggu sana, dia naik motor. Dia naik motor, dia nak lari, kami blok. Masa tu dia turun, dia serang. Kawan dia tak serang. Kawan dia saya pegang. Lepas tu saya tanyalah siapa apa semua kan. Dia kata saya tak kenal orang ni nak tumpang saya. Masa saya pegang kawan dia tu, dia datang serang saya dengan parang tu lah. Dia datang serang. Saya lepas kawan dia tu, saya nak mengelak. Masa tu kawan dia lagi. Dia memang dipukul ramai lah. Ramai. Dipukul ramai. Orang awam. Lebih kurang dalam 50 orang masa tu. Suspek mati di tempat kejadian akibat mengalami kecederaan teruk di muka dipercayai akibat dipukul dengan batu. Mayat suspek dibawa ke Hospital Kuala Lumpur untuk dibedah siasat.